Selamat datang wira-wira matematik sekalian. Hari ini kita akan selami satu dunia nombor yang besar dan selesaikan satu masalah yang sedap dan juga berduri. Dah sedia nak asah kuasa otak korang? Okey, jom kita mula. Kenalkan, Puan Zainam. Gerai durian dia, memang laku keras. Sampai 1 tahun, dia dah pening kepala dengan nombor-nombor yang banyak sangat ni. Sinilah masanya untuk anda masuk. Misi anda, guna kuasa matematik yang anda ada tu untuk tolong dia selesaikan semua kekusutan ni. Okey, sebelum kita boleh tolong Puan Zainab, kita kena unlock dulu alat kuasa kita yang pertama. Nama dia, nilai tempat. Cuba bayangkan, ia macam cincin penyahkut rahsia untuk nombor. Benda ni lah yang akan bagi tahu kita apa sebenarnya maksud setiap digit tu. Wah, banyak gila! Puan Zainab dah jual sebanyak 263,418 biji durian. Nampak macam pening kan? Tapi jangan risau, saya janji, ia tak sesusah yang disangka. Setiap satu digit dalam nombor ni, 2, 6, 3, semua tu sebenarnya ada rumah dan kerja khas dia sendiri. Dan itulah yang menentukan nilai sebenar dia. Nampak tak macam mana kita boleh cerakinkan atau pecah-pecahkan nombor besar ni? Sebenarnya, ia cuma gabungan 200,000 campur 60,000 campur 3,000, 410 dan 8 sah. Bila kita gabungkan balik semua ni, boom! Kita dapat balik nombor asal tadi. Senang je kan? Mantap! Alat pertama dah berjaya diaktifkan. Jom kita unlock alat kuasa yang kedua pula. Kadang-kadang kan, Puan Zainab tak perlukan nombor yang tepat-tepat sangat. Dia cuma nak anggaran yang cepat. Untuk itu, kita perlukan kuasa pembundaran. Jadi, kenapa kita nak bundarkan nombor? Tujuannya adalah untuk dapatkan jawapan anggaran yang lebih ringkas. Kita dapat nombor yang cukup-cukup dekat tapi lagi senang nak guna. Contohnya lah kan, daripada kita sebut harga RM9.85, kan lagi senang kita cakap lebih kurang RM10. Betul tak? Peraturannya mudah je. Mula-mula cari tempat yang kita nak bundarkan tu. Lepas tu kita intai sikit nombor sebelah kanan dia, si jiran. Jiran ni lah yang pegang kuasa. Kalau jiran tu 4 atau ke bawah, nombor tu tak berubah. Tapi kalau jiran tu 5 atau ke atas, kita kena tambah 1. Lepas tu semua nombor kat belakang dia jadi sifar. Dan kalau anda rasa susah nak ingat, jangan risau. Saya ada satu trik yang best. Kita panggil dia kaedah bukit. Okey, bayangkan ada sebuah bukit. Nombor 5 tu duduk betul-betul kat puncak bukit. Kalau nombor jiran kita tadi tu 1, 2, 3 atau 4, dia tak cukup kuat nak panjat sampai puncak. Jadi, dia akan tergolek balik ke belakang. Tapi, kalau nombor tu 5, 6, 7, 8 atau 9, dia ada cukup tenaga untuk melepasi puncak tu dan terus ke nilai yang seterusnya. Faham kan? Anda memang laju. Okey, sekarang kita rehat sekejap dari misi utama untuk satu misi sampingan. Puan Zainab ada satu idea best ni. Hari diskaun nombor perdana. Tapi apa benda sebenarnya nombor perdana ni? Okey, nombor perdana ni, dia macam superstar dalam dunia matematik. Special sikit. Kenapa? Sebab dia ni nombor yang lebih besar dari 1 dan dia cuma boleh dibahagikan dengan 2 nombor je. Nombor 1 dan diri dia sendiri. Itu je. Tak ada nombor lain boleh bahagi dia sampai tak ada baki. Jom kita tengok contoh. Ambil nombor 7. Apa yang boleh bahagi dengan 7? Cuma 1 dan 7 je kan? Jadi, 7 ni nombor perdana. Sekarang kita tengok pula nombor 6. Nombor 6 ni boleh dibahagi dengan 1, 2, 3 dan 6. Sebab dia ada banyak sangat kawan yang boleh bahagi dia, dia bukanlah nombor perdana. Okey, ujian kilat. Apa kata anda? Nombor 19 ni nombor perdana ke tak? Cuba fikir sekejap. Ada tak nombor lain selain 1 dan 19 yang boleh bahagi dia? Tak ada kan? Jadi, ya, betul sekali. 19 ni memang nombor perdana. Misi sampingan selesai. Anda memang power lah. Semua alat kuasa dah ada. Misi sampingan pun dah settle. Sekarang, tibalah masanya untuk cabaran terakhir. Kita akan tolong Puan Zainab dengan kira-kira duit harian dia. Guna kuasa 4 operasi asas yang kita semua tahu tu. Cabaran pertama, pendaraban. Puan Zainab jual 17,350 biji durian setiap bulan. Sekarang dia nak tahu berapa agaknya jumlah jualan untuk 3 bulan.
Kita boleh je tambah nombor tu 3 kali. Tapi tu lambatlah. Wira matematik macam anda tahu jalan pintas. Kita darab je terus. Dan bila kita darabkan, kita akan dapat jawapannya 52,050 biji durian. Banyak tu. Nampak tak macam mana anda baru je selesaikan satu masalah besar dalam beberapa saat je guna kuasa pendaraban? Hebat. Cabaran seterusnya, kita guna kuasa penolakan pula. Puan Zanab nak tahu beza antara bilangan pelawat kanak-kanak dengan orang dewasa. Perkataan beza tu, itu clue penting. Ia macam lampu isyarat yang bagi tahu kita, hey, kena tolak ni. Tolak nombor kecil dari nombor yang besar. Dan bila kita tolak, kita dapati bezanya ialah 55,712. Maksudnya, pelawat kanak-kanak lebih ramai sebanyak tu berbanding orang dewasa. Dan boom, kuasa penolakan pun dah berjaya digunakan. Anda dah selesaikan semua cabaran dengan cemerlang. Anda berjaya. Misi selesai. Hebat betul lah. Terima kasih kepada anda dan otak matematik anda yang bijak tu. Bisnes durian Puan Zanab sekarang dah teratur dan semuanya berjalan lancar. Jom kita imbas balik sekejap semua kuasa hebat yang anda dah kuasai hari ini. Tengok ni, ini kit alat wira matematik baru anda. Anda dah boleh baca nombor besar, buat anggaran macam pro, kesan nombor perdana yang special tu dan kira apa-apa je guna operasi asas. Dan, tengok ni, ada mesej daripada Puan Zanab sendiri. Dia gembira sangat dan bangga dengan semua usaha anda. Anda betul-betul jadi penyelamat di hari ini. Jadi, sebagai penutup, fikirkan soalan ni. Sekarang, anda dah jadi wira matematik. Agaknya, cabaran dunia sebenar yang mana pula yang anda nak selesaikan? Perjalanan matematik anda ni baru je bermula. Jadi, teruskan buka mata luas-luas sebab kat luar sana tu penuh dengan nombor yang perlukan seorang wira macam anda untuk selesaikan masalah mereka yang seterusnya.